Mama, Intan dengan Neza, kami nak bercerai. Astaghfirullahalazim. Siapa? Boleh kami jumpa dengan Zahidah Ramli? Oh, Ida anak Puan Marissa Kasim. Ya. Ini masih waktu melawat kan? Maaf, Cik. Cik, bagilah kami jumpa sekejap. Lagipun saya datang dari jauh ni. Masalahnya dia dah balik. Aku ingat nak kenalkan kau dengan kontraktor yang aku kenal. Kau kenal ramai orang ya? Tak adalah, dia pun hanya buat projek-projek mega aja di sini. Bagus kalau macam tu. Dia punya track record yang baik. Kita boleh bincang lagi. Kalau dia terima kita punya proposal, kita boleh bincang lagi. Lepas tu kita bincang dollar and cent pula. Sebab tu aku ajak dia minum-minum dan borak-borak kosong kat sini. Kenal ke aku dengan kontraktor tu? Kenal tak? Mana ada kau kenal dengan orang di Malaysia ni, Ramli? Tak semestinya aku tak tahu dunia luar. Kadang-kadang aku balik juga ke sini. Berapa lama kau kat South Africa tu? 20 tahun sekali kau balik? Cantik sangat ke perempuan-perempuan kat sana tu? Tak habis lagi ya. Kau kenal Datuk Jamal A? Jamal Abraham. Jamal Abraham kan? Dia tu. Wah, Datuk sekarang dia. Banyakkan projek dia tu kerajaan yang award. Kau ingat multi-purpose komplek tu? Marikas Corporation yang punya. Projek tu Jamal yang punya projek dulu. Jamal Abraham. Tiap-tiap minggu you balik kampung. Ada siapa? Siapa ada, Ada mak, ada ayah, ada adik-adik. Seminggu tak jumpa tak boleh ke? Mar, dalam ni, Mar. Kita boleh sembang-sembang, Mar. Mar. Tak naklah. Cepatlah. Tak naklah. Cepatlah. Nanti orang nampak. Tak naklah. Dalam ni orang tak nampak. Tak naklah. Nanti orang nampak lah. Ramli. Sini. Tak nak. Tak naklah. Tak naklah. Ramli.
Ma, boleh ke Intan balik duduk rumah Mama? Intan dah bincang dengan Niza. Kahwin cerai ni bukan benda main. Mama tengok Niza tu macam tak tahu je Intan nak minta cerai. Keputusan Intan. Intan dah buat dah. Yelah, bagus pun bincang. Cari jalan yang elok. Kenapa semua orang bercakap macam semuanya salah Intan? Mama tak salahkan Intan. Mama tak salahkan sesiapa. Tapi Mama tak nak Intan ikut perasaan sangat. Ma, I don't want opinion. I just need support. Sebab tu Intan balik rumah ni. Kalau macam ni tak payahlah, Ma. Intan tak payah balik rumah ni pun tak apa. Intan, ini rumah Intan juga. Intan tu anak Mama. Tapi Mama nak Intan fikirkan perasaan Niza juga. And nobody cares about my feelings. Intan. 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 Mar, dahlah tu. Dia tengah makan hati. Inilah dia kan, kalau kita designer ni dah disuruh buat macam-macam kerja, sampai hilang dari kreativiti, dah habis semua dah sampai. Alah takkanlah ciptaan ada macam ni. Oh, mak kau hilang kereta? Kereta kau tak ada ke? Pergi mana? Pergi mana? Jadi dia. Awak ni kenapa ni Adam? Kereta siapa yang hilang ni? Mak saya. Mak saya tak kerti bawa kereta. Dah habis ke belum? Dah. Astagfirullahalazim. Dah. Dah Dah. habis? Dah. Saya tolong ambilkan saya file invoice saya kat kita. Adam, ni awak cakap seorang ni kenapa? Habis dengan siapa lagi saya nak bercakap, Cik Lydia? Nak harap bercakap dengan si Syasha tu. Baik saya bercakap dengan patung ni. Serupa juga tak bercakap. Kalau awak tahu awak dah seorang dekat syarikat ni, maknanya tanggungjawab awak memang berat kan? Memanglah tanggungjawab saya ni semakin besar. Semakin bertambah-tambah, Cik Lydia. Sampai kan department lain ada masalah, saya juga yang dicari. Semalam meeting dengan corporate affair pun saya juga yang kena pergi sebab Cik Lydia tak ada. Jadi maknanya awak seorang pekerja yang bagus, yang cekap dah. Yelah, cekap. Memang cekap. Sampai pusing kepala saya ni, Cik Lydia. Apalah, kan kita ni designer je. Apalah kepentingan tu sangat. Yelah, kalau nak jadi CEO memang macam tu Adam. Kita kena ambil tahu semuanya pasal syarikat segala-galanya, kan? Dan lagi satu, takkan awak nak duduk dalam bilik ni selama-lamanya. Cik Lydia, disebabkan saya minat jadi designer lah saya suka duduk dalam bilik ni kan. Tapi itu tidak bermakna yang saya tidak berminat dengan perjalanan syarikat ni kan. Manalah tahu kok satu hari nanti. Jadi, kalau macam tu Adam, awak kena ada vision. Awak mesti selalu pandang ke depan. Cik Lydia, saya tak pernah toleh ke belakang. Saya selalu pandang terus ke depan kan. Tapi itulah kau dah tanggungjawab kita ni makin banyak, kerja makin banyak. Kereta boleh jam, otak pun boleh jam. But Adam, I know you can do it. Don't worry, okay? Ya. Cik Lydia, nak tanya. Ya. Puan Marisa tu kan, anak-anak dia tu kenapa tak datang pun jenguk kat sini. Dia tak berminat ke nak teruskan bisnes ni, sedangkan dia orang tu kan board of director. I like your design. This one. Excuse me. Thank you. Sorry, Okay. Hello. Oh, hi baby. Boyfriend lah tu. Kalau aku buat director pun, aku tak datang. Buat aku nak datang. Gaji buta. Aku dengar Marisa dengan Jamal tu pun cukup rapat. Tapi Marisa pun dah lama menjanda. Dan Jamal pun dah lama menduda. Tapi dia orang keep low profile je. Oh, I see. Mana kau kenal si Jamal tu? Oh, masa belajar dekat universiti dulu. Intan rindu sangat baju. Lama Intan tak datang kan? Sebenarnya
Intan tak tahu macam mana nak cakap Papa Jo. Yang Intan... Semua orang yang Intan yang salah. Macam Liza tu baik sangat. Dia direhat, Cikgu. Jangan lupa buat cik badak dia tu. Yelah, semuanya siap. Tinggal goreng aja. Janganlah risau. Kita buatlah apa yang boleh supaya dia ingat. Jangan tanya banyak-banyak kat dia, nanti dia tertekan. Kalau dia nak bercakap, kita dengar. Kita jangan banyak tanya. Cikgu. Cikgu faham. Cikgu akan buat apa yang patut. Mar jangan risau ya. Saya pergi, Cikgu. Iyalah.
nak tanya sikit boleh tak? Boleh? Kawan Mama tu baik ke? Mama harus kerja ke? Tadi kata lapar kan? Nanti makan elok-elok, okey? Tuang kerja. Izan. Dan yang cantik ni Intan. Dan yang comel ni Ida. Dia yang ke Johan. Salam. Anjay. So, semua mesti lapar kan? Jom, kita makan. Kejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Amin. Meniaga ke? Tak, ada buah tangan sikit. Yang ni Cik Wok punya. Cik Wok punya? Mainlah masuk. Orang membeli kita merasa, orang membudi kita berbahasa. Cuba. Ida ada? Ada. Awak ni tuan gift shop ke memang kerja hantar barang? Ida. Tak apa, Cik Wok. Saya rasa Ida bergurau je. Ida, mai turut Cik Bu kenalkan. Tapi saya memang kenal Ida, Cik Wok. Ida, Cik Bu kenalkan, ni Amin. Dia selalu ambil berat tentang diri Ida waktu dekat college. Hai. Hai. Cik Marisa ada? Ada appointment. Ini bukan habisnya, Cik Wok. Tak berapa hari dia tak masuk kerja, Mama. Dah tahu dia kat mana? Tak tahulah, Mama. Saya dah cuba pergi cari kat tempat yang dia selalu pergi. Tak ada pula.